panggil petai belalang. பெரிய தரகைன்னு தமிழ்ல வந்துட்டு memang sangat bagus untuk kita punya kesihatan. Yang lagi satu, ada khasiat zinc terlalu banyak, sangat bagus untuk usus. Okey, antioksidan terlalu tinggi. Tengok dia punya susunan macam mana. Okey, sekarang saya buka anda tengok dia susunan memang sangat cantik lah. Tengok semula jadi tu dia sudah kasih kita semua untuk makan, tapi manusia yang tak mau makan. Tengok dia susunan, anda tengoklah berapa cantik. Tengok. Dia susun sangat cantik tau. Okey. Bila kita makan, kita boleh rasa. Kita boleh rasa bau petai, bau petai. Bila anda makan, boleh rasa bau petai. Bila kita buat sayur kan, buburlah sikit. Antioksidan terlalu tinggi, ada khasiat zinc, sangat bagus untuk usus. Kalau anda tak pernah makan, makanlah. Kita takkan mati, takkan jadi apa-apa. Ini benda ni boleh makan. சாப்பிட்டு பாருங்க. அதை சாப்பிட்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும், சாப்பிடுங்க. கச்சா மாதிரி இருக்கும், மிட்டாய் மாதிரி இருக்கு தானே. கோட்டு சாப்பிடும் அது எங்க ஊர்ல. இது கோட் ஆடு சாப்பிடுது, நிறைய சாப்பிடும். அந்த ஆடை நம்ம சாப்பிடுறோம். Biasa kita nampak di jalan kan, sudah kering. Kita biasa tak makan. Sangat bagus lah ni. Tengok. Petai belalang. Mutan ada. Ini sudah kering. Tengok. Ini besar punya. Tengok. Ini besar. Tadi saya ambil yang muda punya. Ini tengok. Yang besar. Ada bang? Ada. Sabar kan? Cuma ada bang? Ini lagi sedap. Sup muara ketan. Dekat Yellow Bag sudah ada. Orang ada masalah urat, masalah tulang, rheumatic arthritis, darah tak jalan lancar, ada uric acid, gout. Semua orang pun boleh minum. Memang ada macam sakit saraf, semua boleh minum sup muara ketan. Orang tak ada sakit pun boleh minum. Ini sup muara ketan ni memang bagus. Rendam dalam air panas, minum saja. Satu uncang ni dalam ada 20 uncang. Satu uncang ni boleh guna 3-4 kali boleh minum. Orang ada sakit, tak ada sakit, semua orang pun boleh minum. Minum selepas makan. Orang ada banyak angin kan dalam badan, banyak angin macam sentiasa ada kan. Minum ini, angin semua keluar. Ini sup muara ketan. Okey, ini petai belalang ni. Siapa belum follow, saya follow lah. Ini petai ni, kalau anda nampak, ni kita ada nampak yang kering dekat pokok tu semua. Inilah dia pokok dia. Tengok. Makan. Free. Antioksidan terlalu banyak. Okey. Orang ada kencing manis, makan kita punya oil food. Lagi bagus. Kencing manis 20 tahun ke 30 tahun ke. Inilah. Kalau orang tak pernah makan, pergi makan lah. Jangan ingat ni makan ni kita akan mati, takkan matilah. Saya sudah makan banyak kali lah. Ni benda ni. Takkan jadi apa-apa lah. Ini manusia ni semua susah, cakap pun susah. Benda-benda baik semua tak mau makan. Pergi makan burger, hotdog,